Kita berbelanja dengan emosi, tapi kita nak menabung, kita fikir tentang logik. Sebab itulah ramai yang tak berjaya dalam tabungan walaupun sudah bekerja 5 tahun tapi masih belum ada lagi simpanan dana kecemasan minimum walaupun 1 bulan pendapatan. Apabila kita nak shopping, kita sentiasa tengok dan rasa seronoknya kalau dapat miliki barang tersebut. Kita akan justify dengan logik sebelum kita shopping ataupun berbelanja. Tapi kalau kita nak menabung, kita tengok nombor dalam bentuk ring belum kita nak menabung. Bila difikirkan tentang gaji dan kos hidup yang tak pernah pun menurun sebenarnya, kita akan berkira-kira dalam menabung. Jadi apa puncanya? Puncanya kita menabung dalam bentuk cash, dalam bentuk ringgit yang mana nombor itu mempengaruhi kita punya logik. Sebab itu berbeza bagi penyimpan emas. Mereka bukan menabung emas, tengok harga. Tak tengok harga. Mereka menabung tak tengok harga. Bagi siapa-siapa yang ada ilmu, mereka fokus banyakkan gram emas saja. Sebab itulah penyimpan emas lebih banyak simpanan berbanding kalau siapa-siapa menabung dalam bentuk cash. Semoga manfaat. Teruskan follow saya.